saya dapat panggilan daripada Tuan Haji Ahmad Daula lah. Oke. Dia call, tapi masa dia call tu dia cuma beritahu kami ada di KK, boleh kita jumpa. Oh, macam tu saja. Macam gitu je. Kebetulan saya baru balik dari menunaikan haji. Masa tu seminggu selepas menunaikan haji. Seminggu selepas saya balik daripada Tanah Suci. Oke. Dengan demam-demam, tapi pasal jarang jumpa dengan Haji Ahmad ni. Jadi saya okey, boleh. Jumpa di mana? Dia sebutlah ada satu restoran tempat dia orang selalu pergi. Dia belanja makan. Belanja makan. Pas makan, dia cerita, kami cadang namamu pergi calon Don Morotai, boleh kan? Macam tu saja. Itu. Lepas tu saya ambil masa sebulan lah, pendek cerita saya ambil masa sebulan. Kenapa tak terima terus? Saya mau Don Morotai. Tidak pernah terfikir untuk jadi calon ni sebenarnya. Kita kerja. Jadi balik ke rumah, bincang dengan orang rumah, bincang dengan yang paling penting, bincang orang rumah dengan ibu lah. Ya betul. Ibu. Family lah. Family. Bila isteri kata okey, kemudian mak ni lambat sikit. Pasal masa tu mak berada di Thailand. Jadi tunggu mak balik di Thailand. Ada di Thailand, saya panggil dengan adik, kalau ambil mak singgah rumah. Jadi singgah rumah, jumpa mak lah. Buat dia makan, cerita. Kemudian start to the point lah. Cakap mak, nanti nama aku naik untuk jadi calon PN di Don Morotai ni. Mak cakap apa? Mak cakap, kau biar betul lah cakap. Dia tak pernah sangka.